Amgras P01 mini quadripod ni korang boleh beli stand alone macam ni sahaja, ataupun korang boleh tambah dengan satu lampu yang kecil ni yang korang boleh mountkan menggunakan cold shoe dekat bahagian phone grip dia. Jadi bila korang dah masukkan phone macam ni, korang boleh ambil lampu ni dan korang boleh attachkan dekat bahagian cold shoe phone grip dia macam ni sahaja, dan korang boleh adjust lah nak arah mana, arah sini boleh, arah ke belakang pun boleh juga. Atas ni ada dua button on off dan juga button RGB. Tekan button on off ni lama-lama, lampu akan menyala macam ni warna putih. Nak tukar kecerahan, tekan button on off ni lagi sekali, dia akan jadi terang lagi dan juga jadi warna oranye macam ni. Nak tukar warna lampu RGB dia pula, tekan button RGB, dia akan berubah-ubah warna macam ni cantik. So korang boleh adjust warna ikut kesesuaian tempat mana korang buat video. Bateri dia habis, jangan risau, charge digunakan type C. Kabel pengecas type A type C dia ada bagi sekali dengan setiap pembelian. Mini quadripod Amgras P01, korang nak dapatkan link ada dekat bawah.